Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tak ketika kita nak mengangkat tangan dalam sembahyang, kata ulama ada 18 sunat ketika mengangkat tangan dalam solat yang kita boleh buat, yang kita boleh kaut pahala banyak-banyak dalam solat kita. Bahkan kata ulama dalam satu ibadah kita boleh kaut sampai 500 pahala, masya-Allah. Salah satunya apa? Disunatkan masa kita nak sembahyang tu, masa takbiratul ihram, kita angkat tangan. Allah, dapat satu pahala. Kemudian, bagaimana tangan kita, nak macam ni ke nak macam ni? Kan? Disunatkan tangan kita menghadap ke arah kiblat. Jangan gini, jangan gini. Tapi begini. Kita punya tangan ni sedikit dengan telinga kita lah. Cuping telinga kita kat bawah ni. Macam ni. Menghadap ke arah kiblat. Pertama, angkat tangan tadi. Allah, dapat satu pahala. Kemudian menghadap ke arah kiblat, dapat pahala yang kedua. Kemudian disunatkan meregangkan sedikit jari. Merenggangkan sedikit jari kita. Jangan rapat gini, tapi renggangkan sedikit. Dan yang keempat, disunatkan kita bengkokkan sedikit jari kita begini. Jadi masa kita takbir nanti, Allahu Akbar. Begitu. Nampak tak? Itu baru sikit. Banyak lagi tau yang saya nak kongsikan, tapi tak ada nak cerita. Sebab apa? Banyak. Bahkan kata ulama, sampai 500 sunat-sunat dalam solat kita boleh amal dalam satu ibadah. Jadi apa tunggu lagi? Jom dapatkan kitab ni. Pergi tekan beg kuning sekarang. Murah aja. InsyaAllah kita gandakan pahala dalam solat kita. Boleh? InsyaAllah.